Aku rasa tak ada keperluan lagi untuk Neymar main. Tapi sudah mestinya. Who are you? Who are you? Sure. Macam Neymar ni, peranan mereka ada dalam squad ni adalah bukan sekadar kebolehan bola sepak mereka, tapi adalah reputasi dan elemen mistik tu. Bila mereka nampak Neymar warming up pun, seluruh stadium atmosphere tu boleh berubah. Sentimen penyokong boleh instantly berubah. Sebagai pemain yang ada di atas padang, hang bayang kalau hang dalam posisi Ryan 7 bulan lepas, hang tak main Premier League lagi. Sekarang hang dah main World Cup. Dan hang tengah masuk ni, hang tengah ada dekat padang, hang nampak tepi padang tu mamat yang hang membesar tengok kat kaca TV, the guy that you idolize as God is warming up to come and play with you. Hang rasa Ryan rasa macam apa time tu? Memang gila weh, memang gila. Kuat Bual minggu ni kita memasuki minggu kedua untuk Kuat Bual lah dengan Piala Dunia. Okay. Tak ada, saya tak sama apa-apa, yang risau. Tapi apa pun, rasanya belum terlambat kita nak ucapkan selamat hari bapa lah pada bapa yang baru meraihkan, yang diraihkan. Azwar aku dan korang yang mungkin akan datang. To all the fathers, to all the ayah, to all the walids, to all the daddies di luar sana, happy Father's Day. To all the papa. Okay. Tapi apa pun, sebab orang selalu cakap pasal Saya sebelum tu saya tak boleh lah orang pakai spek mata pun dalam bola show ni. On set tau dia pakai shades. Izinkan saya. Dia gantuk tu biarkan. 3 game sehari selama 12 hari. The reason why aku cakap kita terlambat untuk cakap ataupun ucap selamat hari bapa tu sebab there's always hero lah dalam setiap family. Okay. Selalu orang cakap ibu jaga anak apa semua, tapi bapa pun tak kurang disebut sebenarnya. Kurang disebut. Jangan lupa, walaupun mungkin saya tahu terjumpa satu video ni. Okay. Jangan gelak. Saya tunggu awak. Saya tengah cakap ni. Video apa tu? Tak adalah video pasal hari bapa lah. Tribute tu bapa. Ada quote dia lah. Ada quote. Quote dia mungkin macam tak perasan video ni. Aku yang tumbuk lagi, jangan gelak dulu. Betul, cerita dulu baru gelak. Betul. Okay. Sebab orang selalu cakap pasal ibu-ibu kan. Seorang ibu boleh jaga ramai anak. Tapi seorang ibu tu belum tentu ramai anak tu boleh jaga. Tapi one thing for sure, banyak kita dah nampak, satu bapa boleh jaga 4 orang ibu. Dan diharapkan kita bukan bapa tu awak. Diharapkan kita bukan bapa tu. Lagi 3 tahun tu. Suka. Dia paling dekat sekali. Nak umur 40 ni goyang. Okay. Itu kenapa 40? Itu conversation kita orang masa lagi Kuala Kangsar. Dalam kereta. Kau rasa dalam kereta bawa benda macam mana? Pasal live. Risau kat perjalanan korang pergi Kuala Kangsar. Tapi yang pasti je, aku tidak membenarkan sesiapa pun drive selain aku lah. Aku tak tahu kenapa dia tak percaya sangat aku. Aku okey, tapi penumpang-penumpang lain dia tak benarkan tak lah. apa. Aku rasa itu satu tindakan yang benar daripada hang. Saya sempat bertanya kepada dia macam ni. Kalau hang bagi ada seorang tu drive, hang risau nyawa hang. Tapi kalau hang bagi seorang lagi tu drive, hang risau hang sampai Kuala Kangsar tu 48 jam daripada sekarang. So baiklah. Sebab tu dia ada argument. 3 orang ni dengan Falik. So conversation tu aku dengan Falik. So Falik cakap, Pok, aku chop tempat duduk belakang co-driver. So aku cakap, tak kisahlah. Aku duduk depan, duduk belakang, aku tak kisah mana-mana je. Lepas tu Falik cakap, tapi yang penting kau jangan drive lah Pok. Dia cakap itu aku. Cakap, aku tak kisah, cuma takut Azwar tak larat. Takkan nak bagi Faiz drive. Kalau dia drive takut nanti dah habis game pun sampai. Itulah kerisauan dia kan. Lepas tu bila dah habis main bola, malam tu nak balik, dah beli kopi semua, Azwar macam cakap, badan lemau-lemau lah. Lepas tu aku tanya je lah. Aku tanya ni, kau larat kau tak larat cakap. Lepas tu dia belum jawab, Falik dah jawab. Tapi kereta kau belum setahun lagi Pok. Kurang ajar. Dia potong macam tu je. Sebab kau pernah tengok je orang tekan minyak berdiri. Tekan minyak berdiri. Apa benda tu?
So aku nak elakkan benda-benda macam tu lah. Cuma aku nak tanya kau, minyak hari tu alright? Oh, ya. Okey. Walaupun alright, tonton juga. Tonton juga. Masa dalam perjalanan nak pergi Kuala Kangsar tu, ada berhenti beli roti Junus. Roti bakar Junus. Oh, Roti kaya. Itu ikonik tu. Ya. Ikonik. R&R mana tu? Kat mana? Simpang Bulai. Simpang Bulai kot. Dah. Yang ada RTC. Bukan RTC tu kita berhenti. Selepas RTC. Selepas RTC. Lepas tu masa nak gerak daripada situ tu macam ada masa lebih kurang 45 minit yang tu untuk kick off. So macam, ni dah lambat ni, sempat ke? Kononnya dia kata kick off pukul 5. Lepas tu aku cakap nak aku drive lah. Kau nak sampai pukul apa? Lepas tu semua buat bodoh je. Dia tak nak layan aku pun semua. Tidak sama sekali untuk saya. Kita nak membantu. Bumi kita bantu. Umi kita bantu. Bukan. Orang dah habis dah cerita tu. Okay. Hang ni alah. Salah dengar. Oh ya tu. Mengeluarkan. Umi mana? Umi mana? Kau ni aku dah habis dah cerita tu. Kau sambung balik. Silakan. Alah. Eskadar Risman ni cuma hati hitam ni geram aku ada ni. Okay, so masuki ke episod 2 untuk edisi World Cup ni. Sebenarnya kita dah banyak tengok pattern dalam dunia bola sepak. Banyak naratif yang minggu lepas dah bercerita. Banyak platform dah bercerita. Kita pun bercerita juga. Semua yang bercakap pasal bola lah. Bercakap pasal kejohanan FIFA ni sebenarnya. Kejohanan bola terulung. Okay. Festival bola sepak antarabangsa. Festival bola sepak antarabangsa. Dan banyak cerita, banyak angle. Ada yang cerita pasal Ronaldo patut start ke tak, apa semua. Tapi bila masuk ke match day 2 ni, dia dah mula bagi aku timbul cerita pasal kasut emas. Aku nak start dengan tu dulu lah. Sebab sekarang ni pada time kita borak ni, kita baru je menyaksikan rekod baru yang dipecahkan lagi dalam satu edisi. Itu dia dah pecahkan dan dipecahkan lagi sekali. Itu dia dah sama kan? Itu sama. Sama. Dan dia pecahkan by Lionel Messi. Tapi yang lain ni pun tak nak kalah, berebut-rebut. Sampai dah keluar satu meme dah. Pada time on the way tadi aku scroll, aku perasan satu meme. Sekarang ni yang tengah berpeluh Ronaldo. Sebab sekarang ni match day tu semua ni dah score 2 gol dah. Messi, Mbappe, Haaland. Ronaldo total gol dalam World Cup berapa? Aku rasa 5 atau 6 Aku rasa 8 total World Cup goals. Single digit lah. Single digit. Aku rasa dia akan jadi gila kalau tiba-tiba Haaland dalam satu World Cup dah potong semua. Tak masuk akal kat tu. Boleh jadi kat tu. So aku nak buka cerita. Aku nak tanya pendapat korang. Hari tu sebelum ni datang daripada pemain yang dah ada kat pentas World Cup. Contohnya Mbappe sebelum ni. Itu adalah World Cup kedua dia. Dia jadi top scorer. So adakah, walaupun dulu 98 dulu David Suka pun datang dalam first appearance dia jadi top scorer juga. Tapi adakah World Cup kali ni kemungkinan yang tinggi untuk pemain macam Erling Haaland yang baru first time duduk dekat dalam Piala Dunia untuk dapat gelaran top scorer Cah? Dia yang tricky adalah kerana semuanya bergantung kepada sejauh mana negara hampi. Okay. Sebab kalau kita ambil kira group stage game sahaja, then of course ada kemampuan untuk Haaland jadi top scorer of group stages. But aku tak tahu kalau Norway will go as far as contoh France. Mbappe punya biggest strength, dan kenapa aku rasa Mbappe might end up beating even Messi's record dekat World Cup ni, you never know, adalah kerana aku rasa France will go deep in this tournament. Dan semakin jauh mereka pergi, semakin besar possibility untuk Mbappe meningkatkan jumlah jaringan dia dan jurang bersama dengan pemain-pemain lain. So I think top scorer untuk World Cup kali ni will come from a team that minimum semi-finals World Cup. Minimum semi-finals. Tapi normally memang macam tu. Dia paling rendah pun aku rasa ada ke yang quarter finalist tapi end up top scorer. Aku rasa in the last 20 years tak ada kot. The last World Cup Harry Kane kan top scorer. Harry Kane 2018 dia top scorer. Dan England was semi-finalist time tu. 5 gol je. 5 gol aku rasa. 2022 Mbappe. So finalist. So aku rasa it has to be a semi-finalist or a finalist. Untuk hang pok bila cakap pasal top scorer lepas dah match day tu, yang hang nampak dia masih open lagi. Oh, untuk siapa yang nak jadi top scorer di ujung. Clear candidates adalah Messi dengan Messi, Haaland, Mbappe. Tapi Harry Kane. Harry Kane.
Tapi aku setuju dengan Kish lah, sebab bilangan perlawanan tu akan menjadikan benda ni salah satu faktor lah. Lepas tu satu benda lagi, aku rasa siapa yang skor banyak tapi di luar tiga ni, Jonathan David Canada apa semua ni Yes, kan. hat-trick. Jonathan David hat-trick. Balogun dah ada 2. Balogun dah ada. Check balik Balogun ke ataupun Bolagun. Ada yang sebut Bolagun, double check. Jangan. Ha? Jangan sampai saya sebut pasukan daripada AFC yang menentang Argentina bagi tadi. Oh, jangan. Cukup. Okay. Ismail Assar pun dah ada 2. Okay. Ismail Assar sepatutnya ada 4. Tapi baru tinggal 2. Selepas 2 perlawanan mungkin sedikit terlalu awal lah. Okay. Cakapkan pasal top scorer. Sample size tak cukup. Tapi pentas ni elite for a reason lah. World Cup ni elite for a reason, and there's always a certainty yang only elite players je yang akan perform dekat elite stage ni. Dan sebab beberapa edisi sebelum ni pun siapa yang pergi semi-final, final, siapa yang dapat golden ball, siapa yang dapat golden boot, siapa yang dapat golden glove, semua ni boleh dikatakan expected. Mungkin Morocco 2022 je yang tak ramai orang expect ke semi-final kan. Tapi selain daripada tu banyak yang dah expected. Or maybe Croatia finalist 2018. Yes. So ada sebab kenapa yang expected ni yang always clinch all these little titles. Sebab they are truly elite, and this kejohanan Piala Dunia ni memang pentas yang selalunya yang elite je yang akan ada satu ataupun dua orang lain lah yang akan menyinar juga, tapi it has always been the elites. Haaland aku tengok tadi pun lepas habis game lawan Senegal pun dia ada cakap kan next game akan lawan dengan France, dan apa peluang Norway bertemu dengan France ni, sebab kalau menang mungkin akan ada laluan top group, laluan ke round 32 tu lebih selesa lah. Tapi dia sendiri pun cakap dia tak ambil pot pun lawan France tu, dia macam mana, sebab dia pun sendiri tahu kekuatan France tu level mana. Kalau kau tengok Mbappe kan, dia mewah duduk atas tu, sebab kau tengok kiri kanan semua boleh suap bola kat dia, dan kiri kanan belakang dia tu pun semua yang tengah perform dekat saingan liga dekat Eropah ni sekarang ni. Jadi walaupun kita tengok 3 teratas sekarang ni, Messi, Haaland dengan Mbappe, yang aku tengok peluang paling besar Mbappe lah untuk dia go through peluang France sendiri dan peluang dia tu untuk menang sekali lagi. Aku tanya benda ni sebab selepas tengok game lawan Senegal, aku tak rasa Haaland akan dapat laluan yang semudah first game dia itu. Contoh lawan game Senegal tadi pun sebenarnya bagi aku lah, apart from dia punya goal, bagi aku dia a bit struggling sebenarnya. Dia struggle especially bila lepas dia dah score. Dia nak cari ruang tu a bit payah. The moment walaupun orang try untuk buat any pass yang mungkin datang daripada tight space, tapi bila bola tu lolos kat dia, orang dah tahu dah nak tutup kat mana. Banding dengan yang Mbappe tu, dan kalau kita ambil top 3 lah, as for now Mbappe, Haaland dan juga Messi. Honestly aku rasa yang Mbappe aku agree dengan Azwar, sebab point yang tu lah yang katanya mewah. Dan dalam masa yang sama, dalam tim France tu sekarang, masing-masing willing. Dia macam mana, aku macam nampak satu pattern, tak adalah exactly sama, tapi satu pattern macam Argentina 2022. So maksudnya sekarang ni they are all trying their best to help Mbappe dalam World Cup kali ni. Sebab kita ambil contoh first game hari tu, first half Mbappe struggle, tapi selepas masuk second half, bila dah ada rotate sikit, Olise dah start pergi ke tengah sikit, which is benda-benda yang bukannya diorang buat kat club level. Dembele tu bukan tempat dia kalau kat PSG. Olise pun man number 10 tu bukan role dia dekat Bayern Munich. So benda tu yang mungkin mainkan peranan. The reason why aku rasa sekarang ni clear candidate lah. Aku tahu nama Messi still ada kat situ, dan dia ada possibility yang setiap game akan ada gol silap, and even bukan 1 gol 2 gol, tapi bagi aku clear candidate kat sekarang ni as favourite, clear Mbappe. Tapi ni pendapat aku je lah. Tadi pun kalau tengok game Norway, Haaland kan, mungkin lah ni pendapat aku, kalau Koulibaly keluar lebih awal, aku rasa lagi susah Haaland nak dapat. Sebenarnya sebab dia suspicious. Koulibaly dodgy gila game. Ya, aku tak apa pasti, mungkin bukan hari dia ke apa, tapi
lepas dia keluar, aku tengok struktur defense Senegal lagi Yang better. aku perasan daripada tengok 2 game Norway tahu apa? Solbakken ni dia set up team dia betul-betul nak bagi Haaland as much space to run into as possible. Maknanya kalau perasan Haaland memang seorang-seorang, radius 5 meters dia tu takkan ada player Norway yang dekat dengan dia ke apa, yang try nak main combination play ke apa. Aku rasa tu adalah tindakan yang an active decision made by Solbakken yang restrict player-player dia ni untuk berada dekat dengan Haaland so that Haaland ada lebih space to run into. Dan setiap kali Haaland banyak berjalan, banyak take his time apa semua kan. Tapi setiap kali dia make an active decision untuk pi kat depan untuk dapatkan bola tu, defender dua defender ataupun 3 sebenarnya tadi yang jaga dia tu memang takkan ada chance nak dapat bola lah. Tapi aku faham frustration orang yang tengok dia sebab dia tak buat decision tu sekerap yang mungkin orang suka. Sebab dia pick his time dia relax. Tapi the moment dia decide aku nak dapat bola sekarang, dia akan dapat bola tu. So dan ni bukan benda baru lah. Haaland dah buat benda ni dengan aku suka betul gol kedua dia tu. Aku suka betul gol tu because ada strikers craftsmanship. Ada craftsmanship kat situ. Kadang-kadang bila kita fikir Erling Haaland ni, kita bayangkan brute force, brute strength. Tapi dalam situasi tekanan tinggi, hang bayang just moment sebelum tu dia berebut bola dalam kotak penalti. Dia kehilangan bola. Dalam situasi itu hang dah geram. The most natural thing is bila bola datang balik ke hang nak rembat je masuk gol. Tapi cara dia reposition badan dia, split second dia realise peluang tu masih lagi hidup, lepas tu dia buka ruang, dia minta bola, and when the ball came, cara dia buka badan dia and dia angle bola. Such a good finish. Sebab dia bukan sekadar dia frust dengan situation yang berapa second sebelum tu, tapi dia frust dengan reaction sekali, faham tak? Tapi dia cepat dia fikir untuk dia betulkan balik position dia. Dan alalan Faiz dah sebut pasal Solbakken tu kan. Aku dalam kan World Cup kali ni kan banyak new team yang baru datang sebab dah banyak team. Tapi Norway pun dah berapa puluh tahun tak main World Cup. Bila the moment final whistle ditiup, aku nampak satu benda yang bagi aku tu moment besar untuk Norway lah. Dan cakap pasal Solbakken, ni kita cakap pasal seorang manager yang dah pernah ada history dengan live dia sendiri, yang kita berapa tahun terlepas sudah ni kita banyak dengar cerita pasal, kita banyak didedahkan cerita contoh macam Christian Eriksen. Tapi the fact is Solbakken pun pernah ada situasi macam tu sampai aku tak silap aku selama beberapa minit dia pernah consider mati lah, senang cakap. And kau dapat bangkit, kau dapat bawa Copenhagen tu, dia punya perjalanan as a manager tu memang panjang lah. Benda tu bagi aku tu moment besar. Sebab kalau kita tengok balik, siapa yang ingat moment final whistle tu, first dia tak pergi celebrate dengan player dia, dengan squad dia. Dia pergi cari wife dia terus. So bila barang kau pergi share dengan wife kau ni, sebenarnya ada barang yang squad kau tak tahu, tapi kau dengan bini kau je tahu. So benda tu aku memang happy gila lah bila aku tengok. Untuk Solbakken yang tu lah. Dan aku nak pergi go through nak tutup cerita pasal top scorer, dan aku nak ajak korang discuss go through match day by match day. Tapi tak adalah semua game, sebab itu hari kita keluar hari Rabu kan. So pada datang lepas hari Rabu tu, hari Khamis tu ada game England jumpa Croatia 4-2. Tapi at the same time ada juga dah masuk ke match day tu lepas tu. Cuma aku just nak tanya korang, especially bekas peminat England dan juga yang masih menggunakan jersey England. Bekas peminat England dan peminat England sekarang. Ya, betul. Siapa baik Kish lah, betul tinggalkan. Ben baik kan brand. Mata duitan. Apa beza England 2026 dalam first game tu yang kau nampak? England 2026 adalah pasukan yang sangat bergantung kepada squad depth. Biggest strength yang pasukan England ni ada adalah squad depth mereka. Very very strong, very very diverse options. Pasukan ni kalau kita tengok di bahagian hadapan, Harry Kane cukup berpengalaman. Ada experience playing on the biggest stage. Jude Bellingham same experience playing on the biggest stage. Di bahagian tengah ada Declan Rice yang juga very experienced playing on the biggest stage bersama dengan Arsenal. Kerisauan utama mereka di position central defence. Kerana hari itu nampak sedikit goyang.
dan ada expose dan mereka bolos 2 gol sebab centre back partnership tu sampai sekarang it's not fixed yet. Right, hari tu yang main adalah John Stones dengan Ezri Konsa, tapi kita tahu Mark Gehi is one of the options juga. So kita tak tahu, maybe in the second game kalau Stones and Konsa main sekali lagi, then we know okay, that's the fix starting 11 centre back partnership. Tapi kekuatan utama pasukan England ni adalah di bangku simpanan, kerana on the bench the other day bila diorang berjaya membawa masuk Bukayo Saka dan Marcus Rashford. I mean, you think about it, bila hang lawan dengan sesebuah pasukan di sekitar pertengahan babak kedua, bila pasukan tersebut dah mula letih, dah mula mengalami kekejangan otot dan semua benda tu, and then hang boleh bawa masuk Marcus Rashford and Bukayo Saka. Gila tak gila tu? Hang still ada Morgan Rogers juga kat situ if you want to bring him on. Rashford je lah gila, yang Saka tak adalah gila mana pun. I mean ada lah juga. Okay. In fact goal Rashford tu Saka juga lah yang assist. Okay. So it was super powerful. Kat situ yang aku rasa kekuatan utama pasukan England ni. As they move forward, mereka ada solusi-solusi berbeza bergantung kepada situasi yang mereka hadapi. But again, seperti mana yang Thomas Tuchel katakan, cabaran terbesar England ni is a psychological battle juga. Sebab Tuchel sendiri cakap itu at half time, dia terpaksa masuk ke dalam bilik persalinan dan beritahu budak-budak yang menang atau kalah di pentas Piala Dunia ni, I don't care, but we have to do it our way. Kita kena mengambil risiko. Sebab babak pertama tu Tuchel kata yang England at one point bila diorang walaupun dah score, tapi diorang start main konservatif bila Croatia mula serang. And bila Croatia score tu at one point, England ada 7 pemain di belakang bola. 7 pemain di belakang bola dan tetap bolos. And the point that Tuchel was trying to make is you had 7 players behind the ball and you still conceded. So what's the point? Mainlah cara kita. Ambil risiko, serang. Right? Try to score. Bolos tak apa, tak kisah. But we take our risk up front. So bila hang gabungkan that's seorang jurulatih yang berkemampuan untuk memberi peringatan seperti itu kepada kumpulan pemain ini, tambah pula dengan squad depth yang mereka ada, it's a strong England side. Tapi how far they go, situasi mereka ni lebih kurang macam Jepun je, quality tu ada, but how far you go, it's all in here. Kalau hang boleh overcome this psychological barrier, there is no reason sebenarnya pasukan England ni can go on to win. No reason yang diorang tak boleh pergi menang. Completely boleh. Tapi how far you go is dependent on the psychological barrier. Pok, bila kat England aku rasa kita go through doang. Satu kesilapan lah yang kita tak mention nama Harry Kane dalam perbualan top scorer kita tadi, sebab dia adalah penjaring terbanyak di Eropah musim 25-26 ni. Dan peranan dia tu lagi despite playing almost like an attacking midfielder nowadays, dan saya tak rasa lagi lah ada pemain di usia 32 yang melakonkan watak hybrid striker ni seperti dia di level yang dia buat dalam 1 ataupun 2 tahun terakhir ni. Dan aku rasa kelebihan England yang paling besar tadi, Kish kata apa tadi? The biggest advantage yang England ada squad depth. Pada aku adalah quartet asas mereka tu memang boleh diharap. Yang tu dulu. Keempat Jordan Pickford, Jude Bellingham, Declan Rice dengan Harry Kane. Cuma Declan Rice lah yang aku risau sikit sebab dia akan bermain perlawanan ke-65 dia musim ini. Dan dia ada sedikit nerve problem dekat muscle dia. Dan dia akan nerve problem. Tapi hebat dia Declan Rice ni, bila dia main atas padang, sama ada untuk Arsenal ke untuk England, kita tak nampak langsung ada tanda-tanda dia carry any injury pun. Macam mana dia buat benda tu saya tak tahu, tetapi saya risau untuk dia. Bukan saya risau sekarang, takut dia umur 30 tu nanti tu. Yalah. Nak berjalan pun susah nanti. So tapi quartet keempat pemain ni, Pickford, Bellingham, Rice dengan Kane, memang sangat-sangat boleh diharap. Dan jarang-jarang pemain ini mengecewakan England ketika represent mereka dalam big tournament. Kan Euro 2020 dah ada Jude Bellingham kan. Lepas tu 2022 semua pemain ini ada dalam pasukan, dan sekarang ni mereka sudah pun matang bersama-sama. Macam Harry Kane pun sekarang ni record top scorer untuk pasukan England. Dan aku setuju dengan Kish lah, walaupun tak menyokong pasukan England, tapi tak ada sebab kenapa England tak boleh go on to win it. Walaupun aku rasa mereka takkan pun menang, tapi jangan gelak dulu. Tapi ya, itulah. Bagi aku pula
aku tengok squad kali ni lebih meyakinkan daripada kita tengok perlawanan pertama tu lah. Lebih meyakinkan daripada aksi kejohanan-kejohanan sebelum ni. Dengan bukan setakat statement 4-2 dia menang tu, tapi dari segi cara permainan tu lah. Walaupun sebelum ni banyak pertikaian yang kenapa tak bawa pemain ni, tapi Gareth Southgate kan tak dikenali dengan gaya dominan kan. Sekarang ni dah start dominate lah. Lepas tu dah terbukti lah yang Tuchel ni betul-betul dia bawa pemain yang mengikut sistem yang dia nak main kan. Kalau tengok balik game tu, Jude Bellingham pun macam betul-betul keluarkan dia punya apa yang dia ada lah kan. Lepas tu macam Kish cakap tadi, aku cukup setuju lah bila dua pemain lelaki kanan ni, Gordon dengan Madueke keluarkan. Kau tengok dua lagi yang masuk tu letih jugalah. Minit berapa je dia masuk? At some point in the second half yeah. Kalau benda tu statement yang solid daripada Tuchel, yang macam tadi kau cakap, dia tahu apa yang dia buat, dia panggil orang yang betul-betul ikut sistem dia. Sebab kalau by populis, dia boleh je startkan Rashford terus. Saka mungkin tak berapa fit untuk main as a starter, tapi Gordon punya tempat tu mungkin dia boleh letak je Rashford, sebab dia dah kenal lama dah Rashford ni kan. And in fact Anthony Gordon pun this season tak adalah cemerlang gila-gila sampai nak kena starter kat situ. Even macam Han cakap tadi je, dia letakkan John Stones instead of parking Mark Gay kat situ. Mesti ada sebab kenapa dia nak ada John Stones kat situ. Kerisauan aku sebenarnya di bahagian belakang. Daripada banyak-banyak pemain yang dia tak call up sebenarnya, ramai yang tak bersetuju dia tak bawa Cole Palmer, ramai yang tak bersetuju dia tak bawa Phil Foden ke, ramai yang tak bersetuju dia tak bawa apa nama pemain tengah tu, Adam Wharton, right? Tapi bagi aku sebenarnya the main one bagi aku adalah just Maguire. Sebab that defense, Maguire dan Stones tu dah cukup berpengalaman, and they have dealt with all sort of scenarios before. Dan bila masuk ke dalam knockout stage of this tournament, peringkat kumpulan ni okey lagi, tapi knockout stage nanti bila England nak berdepan dengan Messi, nak berdepan dengan Mbappe, nak berdepan dengan Vinicius Junior, nak berdepan, I don't know if Ezri Konsa is that guy yet. Sebab aku tak pernah nampak lagi. Maybe he is, but as a fan aku tak pernah nampak lagi. As a football observer aku tak pernah nampak lagi. So you don't know for sure kalau defense tu boleh work or not. Maybe it does, tapi kalau it doesn't, then benda tu boleh memakan diri untuk England. Siapa main left back ni? Left back dia adalah starting. O'Reilly. Oh ya, Nico O'Reilly. Oh, sebab tu kita kata itu 4-4 kat belakang tu, Reece James fresh. Han tak tahu dia fit ke tak. Kan? Tapi ni nama yang tak boleh lupa kat, pair dengan Rice, Elliot kan. Elliot Anderson. Tu pun step up gila kat game tu. Dia kalau macam dulu ada Calvin Phillips kan kat situ, sama juga sebenarnya, dan dia fulfill lah apa yang kena buat. Dan masuk ke match day 2, aku rasa penyokong ataupun bukan penyokong Brazil happy bila tengok Matheus Cunha ada dalam first 11. Dan jelas game tu memang nampak Brazil betul-betul dominate dalam first half. Tapi bila masuk ke separuh masa kedua bukan separuh akhir, saya betulkan siap-siap, jangan nak jeling-jeling saya. Sebab orang kata separuh akhir tu tapi separuh masa kedua, jangan silap. Nampak yang Haiti tu mungkin dah mula tahu nak tutup macam mana, dah mula baca pattern daripada Brazil. But lepas tengok, sebab ni dah match day 2 kan, comparison between front four untuk Brazil first game dengan second game. To be honest, sepatutnya front four yang first game tu okey dah. Walaupun kita tak agree Paqueta duduk dekat tepi, patut duduk kat tengah. Tapi yang top tu ada Igor Thiago tu semua dekat situ kan. Tapi aku rasa yang second game memang perlukan player macam Cunha, sebab dia punya work rate tu. Kita tahulah dia punya work rate kat atas padang tu, dia boleh turun, dia punya ball carry pun lagi elok daripada Igor Thiago. Sebab Igor Thiago ni dia lebih pada finisher je sebenarnya. Dan lalang kita cakap pasal Haiti ni, game lawan Haiti ni, dan dia akan jumpa Scotland by the time kita borak. Aku tak rasa yang dia orang akan jumpa satu game yang sama macam lawan Haiti. Dan tapi at the same time aku nampak yang game ni dia akan lebih struggle untuk jumpa Scotland. Sebab Scotland pun dalam keadaan tersepit sekarang ni. Dan at the same time Brazil pun sebenarnya
Diorang tak jumpa lagi tune tu. Diorang tak jumpa. Diorang menang 3-0. Yes, diorang menang 3-0. Tapi diorang tak jumpa lagi tune tu. Aku jujur terus aku nak Brazil menang Piala Dunia kali ni. That is personal pick aku. Aku nak Brazil lah. Aku nak story of Neymar Ancelotti ni berakhir dengan at least satu Piala Dunia lah kan. But aku setuju dengan Hang. Walaupun diorang menang 3-0 hari itu, aku masih belum lagi fully convinced by that midfield. Sebab hari itu lawan Haiti, tekanan yang Maghribi letak terhadap kawasan tengah tu memang tak ada lah dengan Haiti. So for example, Casemiro dan juga Bruno Guimaraes was a lot more comfortable in that game. Lawan Scotland, mungkin it will be slightly different. Sebab ada McTominay dekat situ yang a bit more industrious. Tapi aku yakin cabaran sebenar mereka ni adalah knockout stages. Dan kerisauan aku adalah hari tu dia tukar bahagian atas, letak Cunha, Paqueta masuk sedikit ke dalam untuk drop defensively. But to be fair, lawan Haiti tu Paqueta was actually pushing further up lah most of the times. Dia ada space tu lah. Aku harap yang diorang ada belajar sesuatu daripada game Morocco tu yang diorang simpan untuk knockout stages. Sebab kalau dia main dengan same approach yang mana Paqueta pushes up so high and it leaves Guimaraes dengan Casemiro keseorangan di bahagian belakang, kalau lawan France, kalau lawan Belanda punya midfield, kalau lawan no need to go far, kalau lawan Japan's midfield, tak kena makan kat tengah tu. Kena makan weh. Okay, sekejap. Sebelum korang nak sambung, okay, macam mana? What if progress yang Brazil bawa daripada first game pergi second game terganggu bila third game? Sebab sekarang ni tengah kecoh yang kemungkinan Neymar akan ada dalam first 11, akan start. To be honest, aku tak nak dia start. Kalau nak bagi dia main, bagilah main. Aku tak rasa dia akan start. Okay. Mungkin main tu. Okay, sejauh mana keperluan dia untuk main dalam game tu? Keperluan aku tak nampak lagi keperluan dia untuk dia main. Sebab dia boleh ganggu perjalanan tim. Lagi-lagi lah kau nak lawan Scotland nanti kan. Kira Brazil dah layak lah kan? Belum lagi lah kalau kalah. Tapi most likely layak. Nama layak sebagai apa tu belum pasti. Betul. Place ke third place ke? At least dia 4 mata tu dah confirm kan. Ketika terbaik tu, sebab Scotland kalau menang pun dah jadi 4 mata juga kan. Dan kalau tak silap aku kalau Japan nombor 2 grup dia, Brazil top grup dia, Japan lawan Brazil tau. Kalau tak silap aku, kena check balik Tapi kalau jawab soalan kau tadi, keperluan aku rasa tak ada keperluan lagi untuk Neymar main. Tapi sudah mestinya. Who are you? Sure. Tapi sudah mestinya ni momen yang aku rasa yang sebetulnya kalau dia nak main lah. Sebab kalau knockout dengan kita tak tahu kecergasan dia tahap mana. Bila last dia main pun dengan kelab dia tempoh hari, keperluan untuk main bagi aku tak ada. Tapi itu adalah momen yang terbaik untuk pasukan bawa dia masuk main lawan Scotland tu. Keperluan tu apa? Keperluan tu adalah kalau Hang nak Neymar jadi asset in the knockout stages, you have to give him a few minutes. Okay. So the final game tu Hang bagi dia a few minutes to get the feel for it. Situasi paling ideal untuk Brazil adalah by the time minit ke-75 tu dia dah ada kelebihan 2 jaringan. Kalau dia ada kelebihan 2 jaringan, dia boleh biar Neymar mungkin main 15 minit terakhir. Dan aku rasa satu benda, ia akan seperti yang Kish cakap tadi, mempersiapkan Neymar untuk perlawanan-perlawanan seterusnya. Yang nombor 2, dia akan bagi boost dekat pasukan Brazil lah, dekat fan Brazil. Tetapi kalau keputusannya terbalik, Brazil masa tu ketinggalan. Tak, kalau ketinggalan aku lagi prefer Endrick ataupun Ryan. Yelah, maksudnya memang dia tetap dibawa masuk. Contoh kalau dia ketinggalan 1-0 ataupun dia tengah seri lah 1-1 dan dia betul-betul desperate nak menang. Dia dah, Endrick dah masuk, Ryan dah masuk, semua dah masuk. Ada satu lagi sub option ni, ada 5 minit. Time tu aku bawa masuk Neymar. Final 5 minutes, Hang buatlah something kat lepas situ. tu Hang akan tengok stadium tu bergema. Lepas tu dia akan strike fear lah untuk John McGinn. Ada satu benda yang aku suka pasal international football dan juga pemain-pemain bola sepak yang ada mythical presence macam Neymar ni. Peranan mereka ada dalam squad ni adalah bukan sekadar kebolehan bola sepak mereka, tapi adalah reputasi dan elemen mistik tu. Bila dia nampak Neymar warming up pun, seluruh stadium atmosphere tu boleh berubah.
sentimen penyokong boleh instantly berubah. Sebagai pemain yang ada di atas padang, hang bayang kalau hang dalam posisi Ryan 7 bulan lepas hang tak main Premier League lagi, sekarang hang dah main World Cup, dan hang tengah masuk ni, hang tengah ada dekat padang, hang nampak tepi padang tu Mamat yang hang membesar tengok kat kaca TV, the guy that you idolize as God is warming up to come and play with you. Hang rasa Ryan rasa macam apa time tu? Memang gila weh, memang gila. Tu cakap keperluan tu, kalau macam Hang cakap tadi, walaupun tengah draw, ujung-ujung dah tak tahu dah jalan apa, mungkin dia diperlukan. And even macam Faiz cakap, kalau dah leading dan bagi some minutes untuk dia proceed kat dalam knockout punya, ambil mood dia semua. Sebab betul lah bila Hang cakap pasal, kadang-kadang yelah, kita tak suka perkataan vibes dalam bola sepak ni, lebih pada hype satu team ataupun player je. Tapi mengenangkan Neymar ni, player yang tak dapat call up sedih, tapi beberapa minit lepas tu dia celebrate sebab Neymar dapat call up. Benda tu pecah kepala jugalah. Dia dah sedih ni, dia tak dapat ni. XV dia tinggi. XV dia tinggi. Expected vibes. Tengok jaringan kedua Messi lawan dengan Austria tadi. Austria, okay. Lawan dengan Austria tadi. Austria. Okay. Terus masa dia collect bola di sebelah kanan, masa tu dah deep into extra time of the second half. Masa dia terima bola tu, kamera pan dekat dia kan, hang boleh tengok di that section penyokong tu dah mula bangun tu, in unison, dalam satu keseragaman dia bangun. Dan itu adalah antara spektakel yang anda boleh dapat dengan Neymar atas padang. Tak semua orang akan dapat standing ovation macam tu lah. Itu kuasa sebab orang tahu sesuatu akan terjadi. Dan betul lah, memang dia score lah bola tu. Tu pun dia kurang ajar, dia nak score hat-trick lah. Free kick last kan. Ya. Dia try juga tu. Lepas tu ada visual, satu video tu aku tengok, orang dah start berdiri dah sebab orang ingatkan yang tu akan gol sebenarnya untuk hat-trick. Okay. Dan pergi ke perlawanan yang hari seterusnya, di mana ia menjadi bukti bahawa selain pada Alexis McAllister, Cody Gakpo juga menunjukkan yang dia versi di Liverpool dan di Argentina. Cody Gakpo ya nama dia. Okay. Kenapa ada yang bunyi-bunyi lain ke? Diam semua. Brian Bobry. Silakan. Silakan. Ismail Sabri itu. Ismail Sabri itu lain. Okay. Tapi dah kau sebut nama pemain-pemain dari Liverpool tadi kan, dah 3 pemain dah yang betul-betul berbeza daripada apa yang ditampilkan bersama Liverpool di Piala Dunia ni. Siapa? Termasuklah Isaac. Isaac. Nama depan Hans. Kalau hidup ni, kalau kita tak nak buat orang, jangan marah bila orang buat kita. Itu adalah satu frasa. Bukankah itu kata-kata Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre kepada anak-anak buah dia? Bukan. Itu gak kata-kata Bukan Bobby Star kepada anak-anak Bukan lah. Jurulatih Kekbert Bobby Star. Bukan lah. Itu kata-kata ni kot, komen kepada anak-anak buah dia kot. Dan juga pesat sambil menjeling kepada Graham Potter. Sebab dah bedal orang 5-1, lepas tu kena bedal 5-1 balik. Itu pun satu game yang kelakar juga. Tapi aku kena bagi kredit dekat Ronald Koeman sebab dia berani untuk pakaikan, siapa nama tadi? Brian Brobby. Betul kan. Sebab kita tahulah Mamat tu pun baru datang ke Premier League, dan mungkin orang macam tak berapa heran sangat dia punya aksi dengan Sunderland this season. Walaupun in fact dia main dengan Sunderland, sebenarnya dia antara one of the biggest contribution untuk Sunderland punya achievement season 25-26. Tapi aku nak sebut tentang Cody Gakpo tu sebab aku tak tahu kenapa bila main dengan Netherlands, daripada first game lagi, even waktu lawan Jepun dan juga second game lawan Sweden, dia nampak macam lagi bebas dia nak buat apa je tau. Tapi benda tu yang timbul dalam kepala aku, yang aku buat nak tanya, mungkin hang kot, aku nak start dengan hang pun. Adakah performance daripada Cody Gakpo tu, keberanian dia lagi free nak buat dia punya cut inside dia, disebabkan role daripada teammate dia sendiri yang bagi dia ruang untuk buat benda tu lagi banyak, ataupun tactical Netherlands tu sendiri yang membebaskan dia, ataupun tak, memang dekat Netherlands, dekat national team dia punya confidence level tu lain. Ya, yang nampak satu benda yang aku clock lah pasal prestasi Cody Gakpo, sebab kebetulan aku tonton kedua-dua perlawanan ni. Dia lebih-lebih lagi ketika dia jaringkan 2 gol menang 5-1 lawan Sweden tu,
aku tak maulah kata itu lebih kepada kedua-dua gol tu memang datang pada waktu yang tepat and nasib dia baik lah untuk terima. Tapi banyak juga yang dia fumble lah. Dia ada banyak instances dalam ketika pasukan Belanda ni in possession, bila dia cuba progress bola, progression tu akan lebih lengkap kalau ia melalui Daniel Malen dengan Denzel Dumfries di belah kanan berbanding Van der Ven dengan Gakpo di sebelah kiri. Dia lagi lancar di sebelah sana. Cuma kalau tengok kedua-dua gol ketika menentang Sweden tu, the heavy lifting of those goals dia produced by the other players dalam pasukan tu. Itu yang maknanya dia orang dah buat banyak benda untuk free up Cody Gakpo, which credit to him, dia punya finishing memang top notch lah sepanjang World Cup kali ni. Cuma aku nak katakan, my point is Cody Gakpo is still not the best Netherlands attackers selepas dua perlawanan ni, walaupun dia meningkat daripada apa yang kita tengok dekat Liverpool lah. Sebenarnya bagi aku performance Belanda 5-1 tu, bukan aku nak kata they don't deserve it. They deserve to win the game. Tapi aku dah borak dengan Faiz, skor 5-1 tu aku rasa sedikit unfair kepada perlawanan yang kita saksikan. Because I don't think Sweden that bad. Aku tak rasa dia orang seteruk untuk kalah 5-1, especially dalam second half. In fact, dia orang pun ada peluang-peluang tertentu. Cuma gol-gol Netherlands tu banyak datang daripada stupid lapses of concentration di bahagian belakang. First 2 gol Brian Brobbey tu patut boleh dielakkan. Even Cody Gakpo, salah satu gol dia pun was, should have been, gol kedua dia tu was much better, yang dia shoot dari luar kotak penalti kan. But the first one should have been avoided. Kalau hang more alert with your movement of your players behind you apa semua, benda tu boleh dihentikan. Which is the most frustrating part. Kalau aku Graham Potter, aku geram sebab bukannya hampa kalah sebab korang main teruk sangat. Korang kalah sebab mistik-mistik bodoh je kat belakang. Because otherwise ada je Sweden bermain dengan okey dalam perlawanan tersebut. That's why as much as Belanda setakat ni 1 menang 1 seri, aku belum lagi 100% convinced pasal adakah Belanda salah satu calon pemenang. Not fully convinced because belum lagi kita nampak, biarpun 5-1, tapi belum lagi kita nampak that one convincing, memang gila punya performance. Macam kita nampak daripada France, macam kita nampak daripada England in the second half lawan Croatia, macam kita nampak from Brazil in the first half lawan Haiti, macam kita nampak daripada Argentina against Algeria for example. So we haven't seen that yet from Netherlands, despite, I know it sounds crazy to say it sebab dia pemenang 5-1 kan, tapi that's how I feel lah. First game striker siapa? First game ni Daniel Malen main center forward. Somerville yang main kanan. So third game nanti dah akan lawan Tunisia. Menangnya tu. Menang lah. Menang. Kalau dia kalah dengan Tunisia, tak tahulah. Mungkin kalau dia nak meneruskan trend menukar forward dia setiap perlawanan ni, dia boleh berikan peluang kepada Memphis Depay lah untuk tak payahlah kot. Ada assist lah, ada assist. Tolong bagi all time top scorer Belanda. Tolong bagi penghargaan all time top scorer. Tapi aku tertarik bila kau sebut pasal Sweden tadi. Aku nampak ada 3 pasukan yang mengalami situasi yang sama. Sweden, Norway dan juga England. Dia ada bahagian hadapan yang, adakah anda menstereotypekan ketiga-tiga negara kulit putih ni? Bukan. Okay. Apa yang kata nasib sama dari segi? Bukan nasib yang sama, situasi yang sama. Dari segi bahagian hadapan mereka, kalau kau tengok England dengan Kane, dengan lambakan pemain-pemain Saka apa semua kat depan, dan dia orang ada kebolehan untuk cipta jaringan, tapi belakang kurang. Sama juga dengan Norway, apa yang jadi game tadi kan. Yes. Dia hampir kena balik comeback tadi kan. Dan juga Sweden lah. Actually kalau nak samakan, sebenarnya game Norway lawan Senegal tu pun lebih kurang je game lawan Sweden lawan Netherlands tu, especially on second half. Betul. That's true. Especially on second half. The only difference is Norway tak tambah jaringan dan Senegal ada 2 biji. Kalau in Belanda's case, kalau Belanda kurang 2 gol and Sweden tambah sebiji lagi dah. Tapi saya rasa kalau Potter berani sikit, 45 minutes mark tu, separuh masa tu dia dah masukkan Elanga mungkin lebih daripada 1 jaringan. Sama lah macam Pape Chow berdegil tak nak masukkan Iliman Njai tu kat Senegal tu. Tapi nasib baik Ismail Hassar bagi dia gol sikit lah. Tapi gol pun minit ke 90 tambah 3 nak buat apa? 2 game dia tak main langsung Tak main langsung. Tak masuk pun. Best player Everton this season tak main langsung. Bodoh tak bodoh. Tapi itulah aku kata macam masa dia buat ulasan game Senegal dengan aku, pastikan anda menyebut
Njaya yang betul sebab ada 3 Njaya. Syarif Njaya, Barak Njaya, Iliman Njaya. Tapi tadi bila Kish sebut tadi, saya terfikir-fikir juga. Sebab itu pun saya ada dengar Pep Tiao. So saya tak adalah Papi Chow. Papa Chow. Okay. Tak adalah. Banyak benda saya belajar dalam sejak start Piala Dunia ni. Cukup. Jangan. Cukup, berhenti di situ. Kadang-kadang kita tak boleh berhenti belajar. Adakah kita masih ada masa lagi? Tak ada, kita nak tutup je cerita. Cuma last quick question. Menuju ke Siapa menang World Cup? Bukan. Itu kerja senang. Menuju ke Baki match day 2 dan juga menuju ke Baki match day 2 dan juga masuk ke match day 3. Any heavyweight team yang betul-betul dalam bahaya? Dalam bahaya? Yang dalam bahaya? Ya. Senegal lah. AFCON Champions belum menang game lagi ni. AFCON Champions belum menang satu game lagi ni. And final match nanti dia akan lawan dengan Iraq. Dan mungkin dia menang, tapi kelayakan dia tu bergantung kepada performance pasukan tempat ketiga dalam other groups lah. So 8 je kan? 8 daripada 3 terbaik lah. Sebab di peringkat kumpulan Senegal dah impossible nak anything above third. Dan memang confirm third je yang paling tinggi dia boleh pergi. So yang dalam bahaya pasukan gergasi sebenarnya Senegal. Tuan Senegal. Tuan Pok? Again, aku nak kata Portugal pun tak boleh juga sebab dia baru main satu game kan. Siapa pasukan besar yang dalam bahaya? Kish dah cakap Senegal. Belgium? Yes. Belgium. Aku tak label Belgium sebagai pasukan besar lah. Kalau tengok squad dia main pada edisi kali ni kan, sebab dia dalam fasa peralihan sekarang ni. Saya bagi ni ujung-ujung ni fasa peralihan. Dah betul lah dia dalam fasa peralihan gila. Daripada bak kata hang Kish, hangover from the golden generation. Uruguay. Okay, Uruguay lah. Uruguay. Bahaya juga tu. Uruguay tak pernah menang ke? Tak pernah. Mungkin apa yang menyumbang kepada prestasi mereka ini adalah kenyataan bahawa mereka memilih Shah Alam sebagai destinasi, salah satu destinasi untuk membuat persiapan mereka. SUK, perang SUK. Sedahan Jebat juga. Lawan Uzbekistan. Lawan Uzbek. Poster ada Kusanov tapi Kusanov tak ada. Kalau saya pula kan, walaupun perlawanan kedua membabitkan Portugal belum lagi berlangsung, tapi saya lebih melihat kepada konflik dalaman tu. Konflik jaga-jaga. Bila awak yang cakap. Tak, awak jaga-jaga. Bila awak yang cakap. Sebab by the time episod ni keluar, mungkin Portugal dah menang 5-0. Dan Ronaldo dah hat-trick. Awak jaga-jaga. Sebab tu saya tak ambil. Jaga-jaga. Saya England. Sangatlah bahaya. Saya England. Tak apa kan England kan. Tapi sejak bila England pakai biru muda ni? Ini zaman Amro ni, zaman Amro. Nyanyi sikit Football's Coming Home. Mana? Apa-apa hal jangan cat rambut merah. Sekejap. Aku tak habis tadi sebab terlalu banyak benda yang berlaku kan, dari segi statement yang dikeluarkan disalah erti, sampai benda tu aku rasa cukup akan mengganggu lah persiapan dari segi pasukan tu sendiri, dalaman tu sendiri kan. Sebab sebelum ni aku pernah tulis pasal Perancis berkenaan dengan Mbappe. Aku tengok ada perangai yang dikeluarkan oleh Mbappe, ada satu, kalau ingat balik sama, kan, aku pun sama. Tapi dia membuktikan dia general Perancis. Memang dia general. Tapi dia buktikan sesuatu yang berbeza lah bila dah 2 game berakhir ni untuk Perancis. Dan The Dictator. Tapi Mbappe. Yang Ronaldo punya isu yang kau cakap ni pun sebenarnya dia macam-macam penjelasannya banyak. Dia sampai tahap gambar yang ramai-ramai Unity tu tak ada Bruno. Enak diorang cakap tak, yang ambil gambar tu Bruno. Kepala bapak dia. Punyalah level nak menyatukan betul-betul ni kan. Aku faham lah dia most assist, tapi jangan sampai nak assist sampai gambar dia. Jangan lah. Dah lah, kita tutup je lah cerita. Okay, so Senegal, Uruguay, Portugal. Tapi apakah di sebalik Portugal dan Ronaldo? Ingat Azwan cakap Portugal dan Ronaldo. Ingat. Anda boleh rewind balik. Apa penting ke? Tak, kita rekod ni pun sehari sebelum. Harry Kane ni lawan Ghana ni dah ada jampi-jampi tau nak sekat Harry Kane dekat Ghana. Semenyok dah ada Antoine Semenyok 1-0 tu Ghana. Tiba-tiba kan. Come on, deep lying striker. Dah lah, tutup je lah cerita minggu ni.